Patut korang berlumba-lumba beli Sedap lah punya. So, yang aku makan ni daging lada hitam. Daging salai. Kau jangan cakap daging babi pula. Ni daging lembu halal lagi kau tengok ni. Dia punya chop ni semua ada halal ni. Halal Malaysia apa semua sekali. So, dia ada 3 flavor tau. Yang ini daging salai perisa asli. Okay, yang warna hijau ni. Kalau kau ambil warna hitam ni, ini adalah lada hitam. Kalau kau tak makan daging, kau ambil ayam. Tapi sungguh aku cakap kau orang sedap. Okay, sedap sangat-sangat. Dia macam tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kalau makan macam ni pun memang sedap. Dia daging hitam tapi dia tak pedas sangat pun. Okay, dia sedap lah. So, korang kena cubalah. Barang ni betul cakap halal InsyaAllah halal. Nampak ada chop semua sekali. Okay, yang ni aku boleh cakap dengan korang kena cuba try. Rugi kalau korang tak cuba. Hidup ni kena mencuba. Kalau tak cuba, rugi. Okay, hari ni aku letakkan dalam beg kuning. Daging salai, black pepper. Aku letakkan dia punya set ni lah. Set combo ni. 3 barang ni semua aku letakkan dalam beg kuning. Sedap. Sungguh aku cakap dengan korang. Boleh cuba. Okay, aku letakkan dalam beg kuning.